Assalamualaikum. Ingat aku nak ucapkan selamat berpuasa kalian semua, rakan-rakan. Hari ni puasa yang ke berapa? 6. Puasa yang ke-6. So 7. ke-7 Okay, puasa yang ke-7. Nak ucapkan selamat berpuasa Ramadan Al-Karim. Actually dia lupa sampai di Malaysia. Okay, sekarang sudah pukul berapa minit? Ish, 38 minit. 38.47 ke? 6.40. Kita nak pergi tu Kelly Mall. Kat tu 33 minit, 38 minit. Sekarang kita orang tengah bergerak ke Triumph. Kita orang tengah bergerak ke KLIS Mall dekat Taman Melawati. Melawati Taman Melawati sama-sama maju macam tu lah. Kat sana aku nak cari baju raya. Hari tahun ni kita tak tahu nak buat gunakan apa. Tapi actually dalam fikiran nak warna putih, tapi macam nak off-white. Tak off-white, macam coklat. Tapi macam coklat ramai pula tahun ni rasa macam pakai coklat. Betul tak? And then wife aku pun nak beli baju raya. Macam-macam colour ada. Ada 4 colour. Purple, putih, off yellow dengan lagi satu tak ingat lagi satu coklat. Betul. Aku nak pergi sana nak tengok stok apa colour yang ada lah. Kalau tak kita matching dengan apa colour yang ada. Tahun ni ingat nak pakai baju macam apa nama leher bulat tu, Teluk Belanga. Nak nampak feel old school sikit tahun ni. Warna macam Johor lah. So sekarang ni jam gila. Waktu pun sekarang dah pukul 6, dekat 6 suku dah. Okay, sampai sana parking semua terus buka puasa lah. Kita orang pun tak tahu nak makan apa, tak decide. Tengok apa yang ada kat sana. Bateri pun nak habis dalam 35%, tak charge. So kita orang baru nak berjalan lah, lewat sikit lah keluar. Sebab siang tadi duduk kemas rumah lah. Lepas tu sempat lagi tidur. Berehat je lah, berehat je. Jalan agak jam hari ni. Okay, sebab waktu ni orang berpusu-pusu untuk berbuka. Dan hujan. Tapi kat rumah tadi tak hujan. Sekarang ni baru hujan. Kalau ada orang nak pergi ke bazar apa benda semua. Tapi kesian lah orang yang niaga ke bazar sebab hujan kan. Tapi tak adalah hujan lebat. Macam mana dengan puasa korang? Hari ni macam agak letih sikit. Sebab bersahur roti je. 2 keping roti. Semacam tak bermain. Roti expired. Roti expired lah tu. Tapi cicah kari sedap. Itu yang kita mahu kan. So hari ni tekak pun nak makan macam sepakat semalam nak mula terfikir juga nak makan nasi kandar. Tapi macam semalam dah buka kari. So hari ni macam nak makan masam-masam manis. Makanan masam-masam manis. Mungkin Tom Yeh. Toye sedap kat makan toye. Absolute Thai ke kan kat sana. Kita tengoklah apa yang ada nanti. Pasal ada surau dia tu dekat mana? Dia buka minum air dulu sebab kedai penuh. Dan kedai untuk shopping pun dia tutup pukul 8 baru buka. Dah penuh air. Jadi kita yang makan sampai minum air. Kita orang beli air dulu dekat My News. Lepas ni baru kita pergi makan. Sebab banyak kedai dekat sini pukul 8 baru buka balik untuk berbuka. So kita orang nak pergi surau dulu. And then actually kita nak pergi kat sini. Kita orang nak tengok baju katam.
So kita pergi solat dulu maghrib sebelum ramai. Ni je bekalan air kita ada. Cukup lah alas perut. Sebab nanti kita orang akan makan. Kita nak jumpa kedai apa kita orang nak makan. So nanti kita orang akan pergi makan sana. Saya habis. Tinggal Saya sampel tak ada. Nampak macam ada sambal. Okay, sekarang kita orang dekat kedai makan E-Decade. So kita orang ayam pecik. So kita orang makan dulu sebab kita orang pergi Katam tadi ramai gila weh. Dan aku nak try size M, tapi size M dia tak ada dekat sampel dia. SL dengan L je. So tak apalah, kita orang cakap nak, sebab dia ada dekat kedai dengan dekat bawah tadi booth. So sekejap aku pergi booth tadi, sekejap benda tu dekat atas. Bila aku pergi atas, sekejap benda dekat bawah. Aku tak faham Katam ni. Dan banyak yang size tak ada lah sebenarnya. So, tapi nak try dulu. Aku mula nak try size M. Actually aku punya baju size L, tapi bila aku tengok L dia macam besar. Sebab mungkin dia klasik punya cutting. Tak apa, kita orang makan dulu. Nak isi perut dulu, lapar. So ingat nak makan ayam percik dengan Hokkien mee, air teh-o cincai kahwin. Dia teh-o cincai kahwin ni macam tengok gambar teh-o limau campur dengan asam boy. Cincai. Cincai kahwin. Teh cincai kahwin. Okey. Kita masak. Tak masam. Dia ada lemon, dia ada limau, sambal. Tak masam dan tak manis. Kabur kita dah sampai. Weh, lapar weh. Sekarang dah pukul 8.45, nak pukul 9 dah tak makan lagi daripada buka. Besar portion ni. Jom bismillah. Banyak. Hokkien kuih tiao. Sedap. Dia yang macam kuih tiao goreng yang berkicap. I like. Apa nama dia? OG series. Sungguh mengecewakan, tak ada saiz. Dia ada saiz tapi dia punya seluar tu jenis ikat, bukan jenis modern. So kita kena cari pada dekat outlet lain. So tak ada stok. Dan mungkin aku tengok online ada. Nak pick up pun boleh, tapi kena pergi ke Shah Alam. Agak jauh lah. Ingat besok kita nak pergi office orang. Cuma nak Shah Alam. Betul? Motor kan? Okay lah, boleh lah. Besok, mungkin besok. Aku ucapkan, aku ingat aku nak ending vlog hari ni. Ucapan? Jangan lupa solat tarawih. Selamat bersahur. Itu paling penting, bersahur. Kau tak gastrik. Okay, balik. Bye. Sahur. Sahur.